Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali. Okey, ni pagi ni, sekarang ni pukul 3.30 pagi. Kita nak bertolak daripada Doha ke border Saudi, dan kemudian nak ke UAE. Bermalam hari ni di mana Dubai. Perjalanan dalam 500,5 km. Nanti kemudian esoknya akan sambung ke Musaddam, Oman. Okey, nanti seterusnya kita sambung lah. Bismillah, ni nak bergerak ni. Bismillah. Assalamualaikum. Apa khabar? Hafiz kan? Tengok motor dah kenal lah. Okey lah. Dah isi? Dah isi dah. Dia dah gerak kan. Okey, kita isi minyak kat sini. Baru sampai hampir di border. Ni kawan-kawan kita, nanti kita tanya tu. Cross border, masuk Saudi dah ni. Jam pukul pagi ni dan 5.46 pagi. So sekarang ni nak pergi semain subuh lah. Kat sini lah. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah kita dah lepas border pagi ni. Lepas semain subuh, kita akan tunggu grup dari Bahrain insya-Allah. Dan kita akan gerak ke Abu Dhabi, destinasi berikut insya-Allah. Assalamualaikum. Okey. Alhamdulillah, hari pertama kembara ke Musandam pada hari ini 1 Januari 2026. Selamat tahun baru. Yeay. 2025 sudah lepas, 2026 ke tahun baru. Kita mula kita berada di RV1 di Salwa selepas sahaja border dan terus akan bergerak ke border UAE. Kita akan sampai sejam lagi solat subuh di sini pada hari ini. Alhamdulillah perjalanan masih lancar. Berapa motor kita ada hari ni? Kita motor pagi ni berapa biji? 7 biji. 2, 4, 6 7 biji. 7 7. biji. Petang ada 3 biji lagi. Yang sampai cross border dah 2 biji. Yang Jubil pun dah sampai 5 biji. Yang Bahrain pun dah sampai sana 2 biji. Backup car berapa pagi ni? Backup car 1 je. 1 je. Inilah. So total motor 10, 16 biji. Total motor 17 biji. Semua bila campur semualah GCC. 17 biji. Okey. On the bike, on the king. Motor baru. Berkilat motor. Berkilat. Sekarang ni kita nak pergi ke Vogo. Malam ni kita tidur di Vogo. Kita menghala ke Dubai. Bukan, tak isi minyak dulu. Isi minyak di RV2. Okey. Lagi ni RV2 depan. Okey, kita baru masuk UAE
Assalamualaikum. Khabar Haji? Alhamdulillah. Haji. Berapa orang daripada ni Jubail? Pada Jubil 5 orang. 5 orang Tapi motor ada nampak lebih ni. 2 orang daripada Bahrain ni. Oh, Bahrain. Ya. You hari ni sampai kat sini pagi ni. Pagi tadi Tidur. Batar. Oh, Batar tidur semalam lah. Okey. Ya, jadi 5 campur 2, 7. Oh, kita pun 7 juga hari ni. Ya. Pagi ni lah. Pagi ni 7 juga. 7. Nanti ada petang lagi, ada lagi. So 14 hari ni. dah minum lah? Dah. Okey. Apa khabar? Oh, salam. Apa khabar? Rekod. Kita dah jumpa dah. Lagi sekali. Apa khabar? Assalamualaikum. Ya, ni daripada Bahrain. Apa khabar? On ada? On lah. Order same. Sama. Habibi. Assalamualaikum. Apa khabar? Masya-Allah. Apa khabar? Rumah Abin tu. Oh, sekarang ni kita ada dekat Al-Sila. RV number 2. Okey. Okey. Hari ni ada RV berapa? Ada 2 kali berhenti isi minyak. Mana RV 4? Yes. Ini RV4. Ya, betul. Ini restoran kepala kambing terkenal. Ni restoran kepala kambing. Mana ada? Number 1 Abu Dhabi. Sehat walafiat. Ni kepala kambing. Kau table change nak tu. MJB ni apa makna dia? Malaysian Jubil Bikers. Malaysian Jubil Bikers. Okey. Siapa nama? Syaril. Syahrin Majid. Syarin. Okey, nama siapa? Uwais. Kuwais. Ruwais. Uwais. Oh, okey. Uwais umur berapa tahun? 12. Nak pergi mana ni? Musandam. Okey. Naik apa? Kereta. Naik kereta. Ni kereta ni lah. Okey. How much? 27.29. Ha? 27.79. Rial. Okey, Jubail Bikers ada 5 orang. Dan Bahrain Bikers ada 2 orang. Ni dia. Kita isi minyak lagi belum menuju ke Dubai. Okey. Sekarang ni kita isi tempat ketiga isi minyak. Okey, semua ada sini. Alhamdulillah. Nak sampai Dubai, hotel kita lebih kurang 128 km lagi. Okey, ni minyak tengah isi. Harga minyak dia 1 liter dekat UAE 2.42 dirham AED lah. 2.42 AED, duit Malaysia lebih kurang 2.5 macam tu. Jadinya saya cakap Malaysia murah lah minyak. 1.99 tu termurah.
Okey. Dengan isi. Okey, dah isi minyak. Sekarang ni nak pergi semayang Zuhur. Asar sekali lah. Okey, pergi beli air kejap kat sini. Air kosong pun okey lah. Spray tank bag punya belakang ni. Oi. Sebab dia ketat lah. Okey kot. Okey. Okey, ada briefing sikit. Wah, cuaca Oh, Kat mana sampai kita? Dubai ni, sampai Abu Dhabi cuaca panas ah. Tadi 56 degree dekat Salwa, ketor naik motor. Gigil. Berapa degree sekarang? Sekarang mau 28, 29 kot. Memang panas ah. Macam mana motor baru ni? Motor terbaik ah. Terbaik ya? Tadi kejar RC tadi 18 kejar. RC laju sangat, 16 steady. Putus belakang. Pom kejar. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat Ni daripada grup Dubai ke? Ya, grup Dubai ya. Coba. Baik. Ya. Selamat datang. Ramai ke Dubai? Dubai dah dalam 5. Ya Allah. 3 4 4. 3 4 lah. Malaysia lah. Malaysia lah. Ini kalau macam ada overseas. Overseas. Sampai sini panas. Sekarang ni petang baru okey sikit suhu. Tapi alhamdulillah perjalanan selamat. So malam ni 4 ada 5 biji yang akan datang. Assalamualaikum. Apa khabar? Pagi besok. Macam mana duduk Dubai setakat ni? 5 biji. Alhamdulillah. Hari ni kerja. Apa khabar? Bila sampai sini? Baru 10 minit. 10 minit daripada Ruais ah. Rumah Yus. Rumah Yus. Okey. Ruas lah. Yus mana? Yus esok datang. Okey. Yus esok. Sebab malam ni dia kerja. Oh, khabar? Gimana kan? Awal sampai. Untuk tua kan. Kita kena awal. Okey. Okey, sebelum check in kita makan dulu.
kita baru innovate. Mungkin tak nak bagi sewa. Alhamdulillah kita telah selamat sampai ke Vogo Hotel di Dubai. Perjalanan pada hari ini mengambil jarak 700 km. Dan yang geng Jubil Saudi daripada semalam lagi diorang bergerak dalam rasa diorang dah 1000 km lebih dah. 2 hari perjalanan. Geng Doha bertolak jam 3 pagi tadi. Dan jelas kita pun amat bersyukur, amat besar hati dapat jumpa dengan abang kawasan Dubai semua ni. Semua otak-otak ni. Ni dah berapa tahun dah? Ni berapa tahun? 15? Dah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Masya-Allah. 22. Almost dah 22. Ni Syam, abang-abang kawasan Dubai ni. Apa-apa yang paling kat bawah tu dia tu. Semua geng-geng dia tu. So macam mana perjalanan? Perjalanan Alhamdulillah. Cuaca pun amat baik, cuma di border Salwa memang sejuk 7-8 degree ya. Bila masuk Abu Dhabi, Dubai baru rasa okey. Crossing border experience? Crossing border biasa tapi slow sikit lah. Di Saudi dengan UAE visa tu ambil masa. Yang lain semua okey, smooth. Alhamdulillah. Thank you Kak. Saya Syamsul Faiz daripada Dubai. Kita Kelab Independent MC juga. Hari ini kita menyambut kawan-kawan daripada Malaysian Bikers di Qatar, di Jubail, daripada Bahrain. Selamat datang kepada semua dan diucapkan esok perjalanan lancar ke Musandam. Okey. Nama? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muammar. Saya wakil daripada Konsulat Malaysia di Dubai. Kami ingin berikan ucapan dan selamat datang kepada semua bikers Malaysia yang berada di Qatar, Kuwait, Bahrain, supaya perjalanan mereka ke Musandam pada esok selamat tiba ke destinasi dan juga berhati-hati di jalan raya. Ingat safe drive and also ingatlah kami di Dubai ni. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dah sampai hotel di Dubai ni. Vogo Grand Hotel. Ni bilik. So bilik kita tengok review sikit. Mula-mula toilet. Oh nice. Ni hotel baru ni. Bilik. Ada view tak? Kita tengok view. Okey, view cantik. Motor di bawah. Wah, boleh tengok lah. Okey, itu saja.